Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia ke-11 itu ya. Ke-11 daripada 13 sifat. Ni jalan tariqah kitab Kifayatul Muqtadi ni. Dia ambil perjalanan ataupun dia ambil mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun mazhab Asy'ariyah, sifat Allah yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf hanya sebanyak 13 sifat. Kalau yang 20 tu, itu kaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun Imam Abu Hasan Asy'ari ni ataupun mazhab Asy'ariyah, dia kata hanya 13 sifat sahaja. Sifat Allah yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf secara tafsil sebanyak 13 sifat sahaja. Jadi kitab Kifayatul Muqtadi ni, dia jalanan Imam Abul Hasan Asy'ari. Sebab tu saya kata ke-11 daripada 13 sifat. Jadi kalau sampai sebelah ni, lagi 2 sifat lagi, habislah. Sifat Allah tu habis dah. Sifat yang wajib diketahui tu habis. Masuk nanti ni sifat yang harus bagi Allah aja. Okey, baik. Jadi yang ke-11 ni, daripada 13 sifat ni, wajib kita percaya dan i'tiqad. Percaya dan i'tiqad ni, ini namanya maqasid syar'iyah. Tujuan syarak ataupun kita sebut
matlamat hukum syarak tu, nak bagi kita tu ada kepercayaan, nak bagi kita tu ada i'tiqad. Itu maqasid dia. Adapun wasilah, perantaraan untuk sampai kepada percaya dan i'tiqad tu, kenalah mengetahui dulu, kena tahu dulu. Sebab itulah kepercayaan ni ataupun i'tiqad ni lazim daripada ada percaya tu, mesti dengan ada pengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan, apa yang nak dipercayai, apa yang nak di-i'tiqad, tak boleh lah. Sebab itulah ada wasilah, belajar. Bila dah tahu tu, baru masukkan dalam hati. Tapi tak lazim ada pengetahuan, tak lazim ada pengetahuan, ada kepercayaan. Tak lazim. Kenapa? Kerana ada juga orang yang dia tahu tapi tak masukkan dalam hati. Jadi kerja kitanya kena tahu, dan lepas tu letak dalam hati, simpulkan dalam hati. Tak macam tu, baru namanya ada kepercayaan. Baik. Ayat ni, ayat yang kata wajib kita percaya. Macam dulu-dululah, nak bagi faham ayat ni, nak bagi lengkap ayat ni, kita kena buat penambahan lah. Bukan maknanya pengarang kitab ni tak pandai, bukan maknanya tu. Dia nak meringkaskan, nak bagi kitab ni sesuai untuk orang awam. Tapi kita nak kena faham, nak kena tambah lah. Macam mana nak buat ni? Macam ni. Wajib pada syarak atas kita mengetahui serta percaya dan i'tiqad. Barulah lengkap ayatnya. Wajib pada syarak. Sebab yang mewajibkan tu syarak. Syarak yang mewajibkan. Mana bila sebut syarak yang mewajibkan tu, kenalah pada Allah dan Rasul. Sebab Rasul yang menyampaikan hukum hakam wajib ke sunat tu kepada umat. Jadi tapi hakikatnya Allah lah yang memerintahkan hukum wajib tadi tu. Jadi wajiblah pada syarak atas kita. Kita tu kena pada mukallaf lah. Orang yang sampai umur, ada akal, selamat panca indera dia, dan sampai seruan syarak, seruan Islam tu pada dia sampai. Jadi syarat wajibkan atas kita mukallaf tu, mengetahui dulu, kena belajar dulu. Sekarang ni kita tengah belajar lah ni. Okey, dan percaya dan i'tiqad, letak dalam hati. Okey, apa yang kita nak mengetahui, nak kena tahu, dan apakah benda yang kita nak kena i'tiqad, letak dalam hati. Sebab dua-dua tu peranan lain-lain. Kalau kata wajib mengetahui, itu wajib pada syarak dalam dunia. Fahamnya? Kalau orang tu tak tahu, sedangkan benda tu syarak wajibkan kita kena tahu, tapi dia tak tahu, ataupun buat tak tahu, ataupun tak pernah peduli, maka hukumnya orang tersebut berdosa besar. Contoh, kalaulah ada orang dalam dunia ni, dia dah mukallaf dah, dia dah sampai umur berakal, kemudian dia pula bukanlah orang yang cacat panca indera dia, kemudian dia tu pula tahu dah Islam tu, tapi dia buat tak tahu, ataupun dia tak nak belajar sampai dia tak tahu, ataupun dia tak peduli langsung, tak peduli wajib ke tak peduli. Maka menjadikan dia tak tahu. Bila dia tak tahu, maka dalam dunia hukumnya dia berdosa. Bukan dosa kecil tu, dosa besar. Sebab bersangkut dengan akidah, bersangkut dengan kepercayaan. Baik. Dengan sebab dia jahil tu, dengan sebab dia tak tahu perkara yang syarak wajibkan tu,
maka tak ada kepercayaan, tak ada etikad. Itu tak ada etikad, tak ada kepercayaan, itu habuan akhirat pula. Habuan akhirat macam mana? Bila di akhirat punya periksa, tak ada pernah etikad, tak pernah letak dalam hati. Na'udzubillah, orang macam ni tak terpakai iman. Di sisi Allah dia kafir. Sisi manusia tak lah. Di dalam dunia sisi manusia, kalau dia Islam, Islam lah. Sebab itulah Islam dengan iman ni dua benda yang berlainan. Bukan sama. Bukan berlazim-laziman. Bukan maknanya tiap-tiap orang Islam tu beriman. Tak. Tidak, bukan macam tu. Jadi bukan kata tiap-tiap orang yang Islam tu beriman. Tidak. Dia tak macam tu. Iman tu lain. Sebab buktinya apa? Kita lahir-lahir dalam dunia ni kan. Islam kita dapat dah. Walaupun tak reti apa satu lagi. Telanjang bogel je lahir-lahir tu kan. Tak ada baju, tak ada pakaian pun, tak ada tutup aurat pun. Tapi dah tulis dah. Pergi penjabatan pendaftaran, tulis dah agama Islam. Sebab apa? Sebab mak bapak tu Islam. Kenapa tak tulis iman? Islam, iman sekali. Kenapa tak? Tak lah. Pasal apa? Sebab masa tu belum lagi beriman. Belum lagi beriman. Tak tahu lagi. Sampailah dia besar. Sampailah dia kena cari iman tu sendiri. Macam kita sekarang ni, kena cari iman tu lah. Cari iman tu. Nak bagi sah iman kita tu. Nak mati dah ni. Okay. Nak bawa tu iman. Bawa iman ke alam barzah tu. Akhirat tu kena bekalkan iman dan amal soleh lah. Amal soleh tu terhenti atas sahnya iman. Kalau amal soleh ada, iman tak ada, amal soleh tak terpakai. Tak boleh pakai kalau amal soleh tanpa iman yang sah. Baik. Okay. Apa yang kita nak kena percaya, nak kena tahu, nak kena etikad ni? Bahawasanya tetap dan sabit, yakni wajib pada akal. Akal kita menghukumkan wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan sama. Bersifat dengan sama. Sama tu bahasa Arab. Tetap. Maksud tetap tu, Allah Ta'ala tu ada, terus sekali dengan sifat samaknya. Bukan makna sifat samak dia datang kemudian. Ada Tuhan tu dulu, zat dia ada, lepas tu baru datang sifat ni. Bukan macam tu. Jangan faham macam tu. Sebab setengah orang dia faham kata, sifat samak tu datang kemudian. Tuhan buat dulu, samak tu baru ada. Ini bahaya ni. Bahaya sangat-sangat. Ni saya pernah dengar. Ada orang mengajar macam tu. Ada orang tanya dia. Dalam masa dia mengajar tu, ada orang tanya. Okay. Orang tanya macam mana? Orang tanya macam ni. Ustaz, kenapa sifat ma'ani tu wujud ada? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 7 sifat yang namanya sifat ma'ani ni. Yang jenisnya, bangsanya ada. Yakni ada pada zat. Sekira-kira kalau Allah bukakan hijab antara kita dengan zat dia, maka bolehlah kita melihat sifat ma'ani Allah. Itu dalam kaedah usuluddin. Baik. Ada orang tanya. Orang tanya pada ustaz tu lah. Tapi saya tak cakap lah kat mana ustaz mana tak bercakap lah. Tapi adalah. Dia kata apa? Ustaz tunjuk, dia kata, kenapa sifat ma'ani ni ada? Maka dia kata, sifat ma'ani tu Allah yang buat pada zat dia. Okey, kalau kata macam tu, tak mana salahnya? Tak mana tak betulnya? Datang kemudian satu lagi, Allah jadikan sifat dia. Mana sifat dia tu jadi apa? Makhluk. Bila makhluk, sifat tu makhluk ada pada zat, bermakna Allah berhajat daripada makhluk. Berhajat. Sedangkan makna Tuhan tu apa?
Sekali-sekali tanya macam ni merangkak nak jawab. Apa mana Tuhan? Apa mana Tuhan? Oh, yang bab ni opah, kau tak, memang susah opah ni. Orang tanya sekali-sekali, apa mana Tuhan? Merangkak jawab. Mana Tuhan tu apa, ingat tak? Terkaya daripada tiap-tiap sesuatu dan berhajat oleh tiap-tiap sesuatu kepadanya. Itulah mana Tuhan. Sebab tu tak boleh kata berhala tu Tuhan. Tak boleh. Pasal apa? Sebab berhala tu dia yang berhajat pada kita, bukan kita berhajat pada dia. Berhala tu bukan Tuhan. Macam tu. Automatik dia bukan Tuhan. Jadi kalau kata Tuhan, dia terkaya. Mana terkaya tak berhajat. Tiba-tiba Tuhan buat sifat dia, makni tu Tuhan buat. Bermakna Tuhan berhajat, sebab tu dia buat pada dia. Yang tu salah. Jadi makhluk. Jadi Tuhan tu pula berhajat kepada makhluk pula dah. Baik. Jadi salah kat situ lah. Lagi pula, kalau sifat Allah tu makhluk, membawa dah kepada zat dia juga makhluk. Bawa kepada zat dia juga makhluk. Macam kita ni kan, sifat kita ni makhluk. Batang tubuh kita makhluk juga tak? Makhluk lah Tuhan buat. Yang tu salah besar tu. Salah sangat-sangat. Sebab itulah bila kata kat sini, tetap dan sabit, yakni wajib bagi Allah bersifat dengan sama. Jadi sifat sama Allah ni qadim, sekali dengan zat dia. Kalau zat Allah tu qadim, maka sifat sama dia juga qadim juga. Qadim lagi azali lah. Tak ada permulaan. Ada Allah tu sekali dah. Tu kata tetap dan sabit. Ada Allah tu tetap macam tu. Tetap Allah Ta'ala tu ada Tuhan, sekali dengan zat, sekali dengan sifat-sifat dia dah. Okey. Makna Tuhan tadi macam ni. Tuhan tu terkaya daripada tiap-tiap sesuatu, dan tiap-tiap sesuatu berhajat kepada dia. Terkaya dengan makna tak berhajat, tak perlulah. Tu mana terkaya tu mana tak memerlukan, dia dah kaya. Dari Tuhan tu mana dia tak berhajat. Itu dasar tu, kena ingat tu. Jadi tetap dan sabit pada akal kita, wajib Allah tu bersifat dengan sama, sekali dengan zat dia dah. Apa makna sama? Artinya, ini terjemahan daripada bahasa Arab. Sama tu bahasa Arab. Diterjemah dalam bahasa Melayu ada dua terjemahan. Tu nanti saya ulang-ulang balik terjemahan macam tu apa sebab, terjemah macam ni apa sebab. Tuan guru ni dia kata artinya, arti sama tu mendengar atau pendengar. Dua-dua ni berbeza ni. Kenapa tuan kitab letak dua? Macam ni. Sebelum Pak Da'i Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir, zaman Syekh Daud, zaman Syekh Ahmad, zaman Syekh Zainal Abidin, ini semua orang Fatani belakang ni. Kita kena buat rombongan kat Murni, pergi Fatani kat Murni. Tengok ulama-ulama kat sana macam mana. Kadang-kadang kesian tengok ulama sana tuan-tuan. Banding dengan ulama kita kat Malaysia ni. Ulama sana langsung tak ada bantuan daripada kerajaan. Tak ada. Cari sendirilah. Cari sendirilah. Tapi alhamdulillah Tok Guru tu tak ada lah kata sampai aku kata fakir miskin, tak ada. Tengok macam mana orang sana menghormati guru tu macam mana. Kita kat sini ulama-ulama ni banyak bantuan kan. Minta dapat, walaupun sekarang ni ada orang kata macam-macam lah. Itu terpulang lah. Itu tak bicara tu. Baik. Jadi Syekh Daud tu orang Fatani, Syekh Ahmad tu orang Fatani.
anak Syekh Daud tu orang Patani, anak, dan kebanyakan guru kita kat sini pun kebanyakannya ambil ilmu di Fatani. Bukanlah semua, tapi kebanyakannya anak ambil ilmu tu di Fatani lah. Anak, okey, kalau tengok macam yang di bahagian Datuk tu pun, anak Haji Ghazali tu pun, dulu guru-guru dia masa kat Mekah orang Fatani juga. Anak, orang Fatani lah guru-guru dia. Anak, Tuan Haji Ghazali, anak, lepas tu anak Tuan Guru Haji Hamdan, dia kat Mekah, ngaji kat Mekah tu, ngaji orang Patani juga. Okey, baik. Jadi zaman Syekh Daud dulu, zaman Syekh Daud, zaman Syekh Ahmad, zaman Syekh Zainal Abidin, terjemah sifat ma'ani tu semua dengan kalau kudrat, makna dia berkuasa. Iradat, berkehendak. Ilmu, mengetahui. Hayat, hidup. Kata macam tu, terjemah macam tu. Sama, mendengar. Basar, melihat. Okey. Jadi kan, bila sampai tang Pak Da'i ni, Pak Da'i dia ubah terjemah tu. Pak Da'i kitab mula-mula yang dia karang kitab Baqaratul Amani tu, dia ubah. Terjemahan mendengar dia ubah dengan pendengar. Apa sebab? Tengok dia kata apa sebab dia ubah daripada mendengar kepada pendengar? Kerana nak membezakan yang mana satu takluk sifat dan yang mana satu sifat. Kalau tak mendengar, itu bukan sifat. Itu orang panggil takluk bagi sifat ataupun hasil daripada sifat. Hasil daripada sifat. Cuba buat ayat. Dengan ada sifat pendengar pada Allah, maka Allah mendengar. Nampak? Jadi maknanya sifat tu pendengar. Mendengar tu ialah hasil ataupun takluk bagi sifat. Tu. Tu jadi nak bezakan. Mendengar tu bukan sifat. Sedangkan samak tu bahasa Arabnya dengan erti sifat. Sifat samak tu sifat. Patut terjemah dia dengan sifat jugalah. Bukan dengan takluk sifat. Macam tu. Baik. Tu yang Pak Da'i dia ubah. Sejak daripada Pak Da'i tahun 70-an lah kot Pak Da'i buat kitab tu, maka berubahlah. Jadi sifat ma'ani tu Pak Da'i ni, Syekh Wan Ismail ni, tapi orang dulu-dulu Tok Guru ni tak ada letak Syekh ke Maulana ke, tak ada. Semua gelaran-gelaran kampung-kampung, gelaran lebih mesra. Macam dulu saya ngaji dengan Tuan Guru Haji Zakaria Alu Janggus, Kedah. Dia bukan panggil nama dia Tuan Guru. Dia panggil Pak Lang Keria. Orang Kedah panggil Pak Lang Keria. Guru saya Tuan Guru Haji Mazudi tu, orang panggil dia apa? Orang panggil dia apa? Pak Teh. Pak Teh Umak dia panggil. Nama macam tu. Orang dulu-dulu tak ada nak kebesaran, nak kebesaran, nak kemasyhuran. Zaman ni je Maulana lah, Syekh lah. Tu Tok Guru tak ada. Nak panggil Syekh pun tak berani. Kita tak berani panggil dia Syekh. Kita nak kata Al-Imam, tak ada. Tok Guru tak ada kata macam tu. Murabbi ummah. Zaman kita ni Tok Guru semua anak ulama-ulama zaman kita ni murabbi ummah. Padahal na'udzubillah malah cakap. Tok Guru lagi alim, subhanallah, tapi tak ada lah kata Syekh tak ada. Bila tak macam mana Pak Lang, Pak Teh, Pak Su, Pak Andak, macam tu ya. Dulu-dulu orang dulu tak nak kemasyhuran, tawaduknya dulu-dulu. Okey, jadi Pak Da'i ni Pak Da'i, Pak muda. Pak Da tu maksudnya Pak dara muda. Lepas tu tak muda Pak Da tu. Pak Da'i tu. Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir tu. Sejak dia mengarang kitab, dia letak pendengar, pelihat, pekuasa, pengetahuan,
itu sifat dia kata. Kalau kata mengetahui itu bukan sifat, mendengar itu bukan sifat. Kena ke dia juga. Tapi Baba Lah ni guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris ni, dia kata kalau ada kitab terjemah dengan mendengar, jangan kata salah. Dia kata ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah macam mana? Mendengar tu terjemah atas jalan lazim. Ini kalau saya kata macam ni kau tak faham, tanyalah. Jadi terjemah sama dengan mendengar. Kalau pendengar tu sifat lah. Tapi kalau mendengar itu terjemah macam tu terjemah atas jalan lazim. Macam mana atas jalan lazim tu? Lazim daripada mendengar mestilah dengan sifat pendengar. Jadi tak perlulah nak kata pendengar tu, dia kata cukup dengan mendengar. Orang kata sama artinya mendengar, maka orang pun faham mendengar tu dengan sifat pendengar. Dah lah, itu je dia kata. Tu Baba jelas lah. Tapi kalau anak murid Pak Dae, dia tak boleh. Anak murid Pak Dae kata salah terjemah mendengar tu, kena pendengar. Tu jalanan dia lah. Ada pun jalanan Pak Abang Guru kami Syekh Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani ni, dia kata jangan kata salah. Syekh Ahmad terjemah mendengar, Syekh Daud terjemah mendengar. Bukan salah dia kata. Cuma kat situ kena terangkan mendengar tu atau melihat tu dengan sifat pendengar. Kalau pendengar dengan sifat pendengar. Kalau melihat dengan sifat pelihat. Tu kena faham. Sebab tu kita hari ni kan, saya rasa kita banyak salah faham ni. Saya rasalah. Nak bukti tak? Mana kak yang nak jadi wali tu? Tak datang? Tak sihat? Tak sihat. Mudah-mudahan Allah sihatkan dia, insyaAllah. Macam ni kak nak jadi wali, terkenal pula kak nak jadi wali. Mudah-mudahan jadi wali sungguh dia. Macam ni Okey, kalau saya tanya soalan macam ni kan, kita mendengar dengan apa? Ni soalan ni nampak biasa tak? Soalan nampak biasa tak? Kita mendengar dengan apa? Telinga. Ini soalan biasa ni, tapi banyak yang salah. Kita mendengar dengan apa? Banyak jawab kita mendengar dengan telinga. Pada ini sebab ilmu usuluddin ni salah tu. Salah. Bukan mendengar dengan telinga. Apa bukti dia? Bukti dia, orang yang tuli pekak tu ada telinga tak? Habis tu kenapa tak dengar? Jawapan dia ialah mendengar dengan sifat pendengar yang Allah letak sifat pendengar tu di telinga. Kita melihat dengan apa? Dengan sifat pelihat, bukan dengan mata. Pasal apa? Orang yang buta celik tu ada mata tak? Tapi kenapa tak melihat? Sebab sifat pelihat dia Allah dah ambil. Tak ada lah melihat. Patutlah melihat, mendengar dengan sifat. Dengan sifat pendengar, dengan sifat pelihat. Tapi kalau pergi sekolah, jawapan macam tu, peninlah cikgu nak raihnya. Kalau cikgu tanya, kita mendengar dengan apa? Anak muda kata, dengan sifat pendengar, cikgu. Mana pula engkau ngaji ni? Mana pula engkau belajar ni? Kita mendengar dengan telinga. Anak muda tu balas balik. Cikgu, kalau dengar telinga, orang pekak tu telinga. Tapi kenapa tak dengar? Cikgu pula kena ajar. Jawapannya. Macam tu. Jadi, kita mendengar dengan sifat lah. Sifat pendengar tu. Sama lah macam Allah tu. Tapi sifat pendengar Allah tu lebih sempurna lah. Nanti tengok sempurnanya sifat Allah, sifat pendengar Allah ni kan. Nanti tengok macam mana. Tengok ya. Okey. Kalau pendengar kita
bertakluk pada bunyi-bunyian. Tapi pendengar Allah bukan bertakluk dengan bunyi-bunyian sahaja. Tak? Tengok. Okey. Baik. Iaitu sifat pendengar tu. Ataupun iaitu sifat samak tu. Jangan letak iaitu mendengar tu. Jangan. Salah tu. Sebab dia punya khabar dia tu sifat. Dia punya predikat dia. Predikat dia sifat. Jadi subjek dia kena sifat jugalah. Iaitu, ini pada sudut bahasa ni. Saya tadi sebut bahasa tu. Iaitu sifat samak tu. Ataupun iaitu sifat pendengar tu. Satu sifat. Jadi kalau orang mengaji ni, dah ngaji sampai tengah-tengah kitab dah ni, maka bila sebut sifat tu, dah ada dalam kepala dia dah. Orang yang betul-betul ngaji lah. Orang yang betul-betul fokus tu, bila sebut sifat, dia tahu dah. Sifat ni sesuatu yang bersandar pada zat. Benda yang ada pada zat. Macam contoh, masin pada garam, manis pada gula, putih pada kapas, hijau pada daun kayu. Itu semua sifat tu. Jadi, wujudnya sifat tu pada zat, pada benda. Jadi, janganlah dia kata, iaitu satu sifat. Jadi pun kita terbayanglah, oh sifat. Bila sifat ni, dia ada pada zat. Dia keberadaan sifat ni, dia mesti menumpang pada zat. Jadi kita bicara sifat apa? Sifat Allah. Sifat siapa? Sifat Allah. Jadi sifat yang kita bicara ni, sifat yang ada pada Allah. Tengok macam mana? Satu sifat yang ada. Sebab dia sifat ni, lazim bagi sifat ni berhajat kepada zat. Yang tu kaedah jangan lupa tau. Jangan tertinggal tu. Sifat yang ada lagi qadim, yang berdiri, yakni yang ada. Yang berdiri tu mana yang ada. Tadi katalah yang ada, dia ulang lagi. Yang berdiri mana yang ada. Pada zat Allah Ta'ala. Bila kata sifat tu ada pada zat, maka akal kita ni teruslah pergi. Itu sifat Allah. Bila kata itu sifat Allah, bermakna sifat Allah Ta'ala tu qadim lah, azali lah, tak ada permulaan lah adanya pada zat. Kenapa? Sebab akal kita kata tiap-tiap sifat yang ada pada zat yang qadim, maka sifat tu juga turut sama jadi qadim. Kalau sifat tu ada pada zat yang baharu, maka maka tentu sifat tu baharu juga. Sebab dia ada pada zat yang baharu. Yang ini sifat Allah. Allah tu zat dia qadim, maka sifat yang ada pada zat dia turut sama jadi qadim, azali, tak ada permulaan. Macam tu. Baik, sungguh pun itu yang wajib kita ketahui. Tetapi tidak dapat diketahui hakikatnya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, oleh ulama-ulama ni, untuk kita etikad Allah tu ada sifat sama. Dan huraian-huraian dia nanti kita sebut. Okay. Dalam bab ni kan, orang tak mengaji lah. Kalau orang ngaji tu mungkin tak macam tu. Tapi kalau orang tak mengaji kan, salah faham ni cukup peluang besar salah. Okey, saya tanya. Okey, saya tanya ni kan. Saya tanya untuk bukti lah. Okey, sebelum kita mengaji, kita pegang macam mana? Okay. Baik, ini botol air mineral ni, kaktus ni, Allah dengar tak? Yang diam tu agak-agak kenapa? Yang diam tu. Sekarang kau Opah, Opah, Allah dengar tak botol ni Opah? Dengar. Kenapa Opah kata dengar? Sebab Allah dia mendengar, bukan kita mendengar. Kita kena ada suara orang mendengar kan? Ya. Okey, makna mendengar pada Allah tu apa? Sifat pendengar tadi ada pada Allah. Yalah. Makna pendengar pada Allah tu. Apa makna mendengar? Allah mendengar. Okey, makna mendengar pada Allah tu apa makna dia?
Ni kan, kalau orang tak mengaji ni kan, banyak tak orang salah faham dalam bab ni. Mereka mengatakan, kalau benda tak berbunyi, Allah tak dengar. Berbunyi, baru dengar. Yang ini, bahayanya, dia telah menyamakan sifat pendengar kita, sifat pendengar makhluk, dengan sifat pendengar Allah. Bahaya tak? Kalau tak mengaji lah. Tapi kalau kita mengaji, dihurai, baru nampak kesempurnaannya sifat sama Tuhan. Baru nampak. Nampak tu mana baru faham lah. Cuba tengok kat sini. Walaupun hakikat sifat sama tu kita tak tahu, yang wajib kita kena ketahui, yang wajib kita kena etikad, Allah Ta'ala tu ada sifat sama, yang mana dengan sifat sama tu Allah mendengar. Okey, mendengar pada Allah tu mana apa? Tengok. Dengan Allah bersifat dengan sifat itulah, yakni dengan sifat sama itulah. Kalau bahasa kita kata ini, dengan Allah bersifat dengan sama tu, maka Allah mendengar. Ya tak? Ya kan? Yakni, tengok apa? Opah punya huraian tadi dah okey dah tu. Tapi kena tambah sikit. Yakni, makna mendengar tu nyata baginya, bagi Allah yang bersifat dengan sama tu, sekalian perkara yang ada. Sekalian perkara yang ada. Dengan sifat sama tu, Allah nyatalah tiap-tiap perkara yang ada itu. Ni kalau sekali-sekali dengar, macam mana Yana? Sekali-sekali dengar, macam mana? Boleh faham tak? Tak boleh. Sekali-sekali dengar, tak boleh faham. Dia kena dengar berkali-kali. Ada pun orang yang tak pernah mengaji tu, dia tak peduli pun. Sebenarnya kan, kalau dalam kitab lah, saya sebut dalam kitab lah, kalau orang yang tak pernah peduli pun tentang Tuhan, tak pernah bicara pun dalam kehidupan dia Tuhan, tak pernah bicara. Contohnya, seperti kan, dia tak pernah bicara pun dalam diri dia, dalam hati dia, tak pernah bicara pun Tuhan tu kuasa ke, tidak ke, Tuhan tu ada ke, tak ada ke, Tuhan tu melihat ke, tak melihat ke, Tuhan tu mendengar ke, tak mendengar ke, tak pernah bicara. Orang macam ni sebenarnya bahaya tak dalam kehidupan dalam dunia ke akhirat dia tu? Sebab apa? Sebab kata Syekh Ahmad dalam kitab Faridatul Faraid dia kata apa? Orang macam tu besar peluang dia nak gugur iman. Maksudnya nak jadi kufur tu luas sangat pintu dia. Kalau orang tak peduli ketuhanan, tak peduli. Sedangkan kita hidup dalam dunia ni pun kena bicara Tuhan tu. Pasal apa? Sebab kalau kita tak dijadikan, macam mana kita nak ada? Macam tu. Jadi bicaralah. Bicaralah tentang ketuhanan tu. Sebab itulah dalam kitab Durus Samin semalam ni, Muqaddimah Syekh Daud, dia kata apa? Dia kata Allah yang menentukan orang yang dipilih untuk menjadikan orang tu orang yang ma'rifatullah sejak daripada azali. Faham tak? Mana kita datang sini ni sejak azali lagi, Allah dah pilih kita untuk masuk pengajian ma'rifatullah. Ni nak kenal Tuhan lah ni. Nak kenal Tuhan lah ni. Nak kenal Tuhan bukan kenal zat Tuhan tu. Tak mungkin. Kita kena kenal sifat. Sebab dalam Quran kata Allah Ta'ala tu bersifat. Jadi kita kenal sifat. Okay. Sebab tu kata mendengar bagi Allah tu dengan makna nyata atas jalan sifat sama. Nyata. Nyata atas jalan sifat sama. Sejuk sangat ni. Sejuk sangat. Kaya surau ni. Surau lain kipas je.
Kipas tepi je. Yang kipas satu je tu. Satu je. Yang mengaji tu kan berpeluh-peluh. Ini sejuk lagi, selesa lagi, lembut. Cushion ni pun kalau tidur atas ni tak jaga ni. Tengok ya. Faham tak? Faham tak? Dengan sifat sama tu Allah mendengar bukan dengan bunyi. Allah mendengar tu bunyi pun termasuk juga. Dengan makna nyata. Tang nyata tu ada korang faham tak? Ada korang faham tak? Tak faham? Tak faham langsung? Baik. Saya bagi contoh ni kan. Saya cuba nak bagi faham. Tapi faham tu bukan sama saya tau. Saya hanya menerangkan. Yang memahamkan Allah. Mudah-mudahan Allah faham dengan kita. Sebab tu kan kalau kita mengaji ni, doa lah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum Tok Guru tu datang, sebelum ustaz tu datang, ustaz tu bagi peluang. Sebab tu dia lambat. Dia bagi peluang pada anak murid tu doa banyak-banyak. Dalam masa nak mengaji tu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhan, tambahkanlah bagiku ilmu. Rabbi zidni, tambahlah akan aku ni ilma, akan ilmu. Kemudian warzuqni fahma, dan rezekikan akan aku ni kepahaman. Sebab kalau ngaji tak faham, seolah-olah macam sia-sia. Tapi Allah yang bagi faham, bukan Tok Guru tu. Sebab tu kalau tengok anak murid Tok kenali dulu, saya pernah jumpa lah, ada satu tu namanya Tuan Guru Haji Abdul Razak, orang Pendang, Kedah. Dia anak murid Tok Guru Haji, Tok Guru Tok kenali lah, anak murid Tok kenali. Tuan Guru Haji Abdul Razak ni, subhanallah, orang Kedah panggil Haji Dak. Orang Kedah ni dia singkat-singkat je. Dia tak ada, kata orang Kedah ni, dia tak ada nak sebut nama penuh, tak ada. Dia tak ada sebut nama-nama penuh-penuh, tak. Dia nama ringkas-ringkas aja. Kalau Abdul Razak tu, dia panggil Haji Dak. Jauh lah. Orang Kedah macam tu. Tapi istimewanya orang Kedah ni apa tau? Dia ingat mati tu, selalu ingat mati. Pasal apa? Sebab tu orang Kedah kan, kalau kata makanan tu sedap sungguh, mati. Pasal apa? Sedap nak mampus. Orang Kedah macam tu. Betul tak? Ada orang Kedah dalam ni? Ada. Kalau dia kenyang tu, kenyang nak mampus. Orang Kedah ni istimewa ke situ, istimewa dia. Pasal apa? Sebab ingat mati tu, ya Allah, selalu ingat mati. Mampus tu selalu sebut. Kalau tak sedap pun, tak sedap nak mampus. Orang Kedah macam tu. Jadi kan, saya jumpa dengan Haji Dak tu kan, dia cerita masa dia ngaji dulu kan, dia bukan dapat orang yang mengaji rajin, dia kata, tapi dapat berkat daripada Tok Guru, Tok kenali tu. Kau nak Tok kenali, bukan baca huraian tak, baca dah balik. Baca je. Saya ni hurai lagi, tulis lagi, begitu lagi. Itu pun tak faham-faham. Kan? Tapi Tok kenali ni, dia baca je. Dia tak ada hurai langsung. Lepas tu balik. Ada satu hari tu, Haji Dak dia kata, dia tak faham. Dia baca kitab, dia tak faham. Masa tu Tok kenali ni, dia ada kebun, dia ada ladang, dia ada bendang dia lah. Dia pergi menyangkut kat kebun tu. Haji Dak ni bawa kitab. Tok Guru tak faham nak kat sini. Mana Tok kenali kata, mana. Dia kata, ini. Gilik. Balik. Tak hurai pun. Pergi balik. Dia kata pergi balik. Haji Dak ni baliklah. Balik, buka balik semula. Terus faham. Tu kerja siapa tu? Kerja Allah. Saya kalau lambat balik. Langsung tak faham habis. Sebab Tok kenali tu wali. Kita ni siapalah. Saya ni siapalah. Orang biasa je. Macam Tok kenali tu dah memang dah tahap dia, tahap sangat tinggi lah makam dia tu di sisi Allah Ta'ala tu.
Okey. Dia kalau pergi mana-mana pun, baju tak butang. Baju tak butang. Tok Kenali baju tak ada pernah butang. Dia masuk baju satu lengan je. Satu ni je, lengan baju satu je. Yang ni sangkut macam tu je. Sangkut macam tu je. Tak ada. Kasut tak nak pakai. Selipar tak nak pakai. Jalanlah atas jalan raya. Tak pernah pakai selipar. Di kaki dia tu, orang panggil ada tokak. Tokak, tahu tokak? Tokak tu macam kudis. Yang dalam kudis tu ada ulat. Tok Kenali. Ada ulat 2-3-4 ekor ada ulat. Tapi kan peliknya, ulat tu makan dalam tu je, duduk dalam tu je. Tak ada merebak-merebak, tak ada kena potong kaki, tak ada. Tok Kenali, dia nak semayang. Cerita wali-wali ni nak bagi semangat kita kan, macam mana Tok Kenali kan. Dia nak semayang, ulat tu tak tepi. Dia ambil buang ulat tu, mu duduk sini dulu dia kata. Mu duduk sini dulu dia kata. Tok Kenali. Tak semayang main petang sejadah, dia pun ambil ulat tu, dia tak tepi sejadah tu. Dia tak tepi. Mu duduk sini dulu dia kata. Nanti dah habis aku semayang, mu mari balik dia tu. Dah habis semayang selama Ramadan, dia ambil ulat tu, letak balik. Tu orang tanya Tok Guru, kenapa tu? Ni ulat ni pun makhluk Allah juga, dia kata. Dia nak makan juga. Dia nak makan juga, dia kata. Tahu tak nak makan juga? Dia nak makan juga. Hantar tempat tu nak makan. Allahu Rabbi. Kalau macam tu kita kan nyamuk gigit kita. Tak apalah, kau makanlah. Habis kena denggi belaka. Tok Kenali. Tok Kenali. Jadi Tok Kenali tu dia baca macam tu, Allah bagi pandangan berkat dia dengan ketinggian makam dia. Itu yang mudah faham. Kita ni Allah, Tok Guru yang mengajar pun orang tak ada kelebihan, orang biasa je. Orang yang tak ada soleh pun, amal pun tak banyak. Tu yang susah anak murid nak faham. Tapi itu yang ada. Tok Guru itu yang ada. Sebab tu pepatah Melayu kata apa? Tiada rotan, akar pun berguna. Ini bukan akar ni. Ini tali pisang yang rapuh je. Tahu tali pisang? Pokok pisang tu kalau tarik dia punya kulit dia tu, jadi tali kan? Tapi tali tu lama kelamaannya dia apa? Reput. Itulah dia. Yang ada ulama yang ada sekarang macam tu lah. Bukan macam Tok Guru dulu. Tok Guru lain. Makam dia tinggi. Sebelum tu lagi Masya Allah. Zaman kita ni tak payahlah nak cari betul-betul ulama yang sungguh-sungguh macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi tu. Okey. Baik, tengoknya. Jadi saya cuba nak memahamkan, tapi bukan saya yang bagi faham, Allah bagi faham. Okey. Nyata tadi macam ni. Kita surau kita ni duduk tepi jalan. Okey. Tiba-tiba dengar bunyi kenderaan. Dengar bunyi kenderaan. Okey. Telinga kita yang dengar bunyi kenderaan tu boleh pasti tak, boleh cam tak sama ada yang bunyi tadi motor, yang bunyi tadi kereta, yang bunyi tadi lori, boleh tak? Boleh. Itu maknanya nyata kita yang lalu tadi lori, sebab enjin tu bunyinya biasa bunyinya tu lori. Nyata bagi sifat sama kita yang lalu tadi lori. Tak boleh faham lagi? Faham kan? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk faham. Lalu pula bunyi motor. Bunyi motor. Nyata tak itu motor? Nyata. Tapi pendengar kita hanya bergantung pada benda bunyi. Sebab tu bila ditanya, sifat pendengar kita, dengar tak bunyi botol ni? Tak dengar lah. Pasal apa? Sebab pendengar kita tidak bertugas, tidak takluk pada benda yang tak berbunyi. Sedangkan sifat sama Allah bertakluk pada tiap-tiap benda yang ada. Sebab tu botol ni ada tak? Ada. Maka Allah dengar tak botol ni?
Dengar. Dengar dengan mana apa? Nyata botol ni pada sisi sama Allah tu. Botol ni macam mana, besar mana, pendek ke, gemuk ke, warna dia, semuanya Allah Ta'ala nyata asalkan benda tu ada. Saya pernah tanya pada Tuan Guru Baba Haji Saleh Sik. Saya tanya, macam mana sifat pendengar Allah ni boleh mendengar walaupun dia tak bunyi? Jawapan Tok Guru Saleh mudah aja. Tapi Tok Guru Saleh ni kalau tanya macam tu, dia tak ada lah jawab terus. Dia kata, bodoh mu ni. Kita pun memang bodoh pun. Sebab tu kita tanya. Maka jawapan dia apa? Jawapan dia ialah kerana sifat sama Allah ialah sifat yang maha sempurna. Sebab dia sempurna sangat. Sebab kita, pendengar kita ni tak sempurna. Sebab kita memang tak sempurna. Sebab kita ni makhluk. Bila kita makhluk, kita tak sempurna. Jadi pendengar kita juga tak sempurna. Sebab tu pendengar kita ni terbatas. Pendengaran kita terbatas. Kadang-kadang benda berbunyi pun kita tak dengar. Betul tak? Sebab itulah. Sebab apa? Sebab pendengar kita tak sempurna. Sedangkan sifat sama Allah ni sempurna sangat. Pendengar dia sempurna sangat. Sempurna macam mana? Sempurna asalkan benda tu ada je, maka Allah Ta'ala nyata atas jalan sifat sama. Okey, baik. Benda yang ada ni, katakan dalam kitab katakan, yakni nyata baginya, bagi Allah tu sekalian perkara yang ada. Okey. Yang ada tu terbahagi kepada dua. Sama ada yang ada tu qadim ataupun sama ada yang ada tu baharu. Okey. Nanti lain kali, kalau sebut sifat sama Allah tu terus terbayang pada kita dan kepala kita ni terbayang apa? Terbayanglah dalam kepala kita yang sifat sama Allah Ta'ala ni bertakluk pada benda yang ada, benda-benda yang wujud. Okey. Sama ada yang ada tu qadim, seperti zatnya dan sifatnya. Sifat yang masih ada tu lah. Sifat Allah yang masih ada tu apa? 7 sifat ma'ani tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Macam mana? Tengok. Sifat sama Allah tu, nyata sifat sama Allah tu akan zat dia sendiri. Nyata. Sedangkan walaupun zat tu tak berbunyi sekalipun, sama nyata. Nyata sifat sama Allah tu akan zat dia sendiri. Zat dia sendiri. Zat dia sendiri nyata. Nyata sifat sama tu nyata zat dia sendiri. Dan sifat sama Allah ni nyata sifat ma'ani dia. Kudrat tu macam mana? Sama nyata. Iradat tu macam mana? Sama pun nyata. Nyata, terang, jelas. Nyata, terang, jelas. Apa lagi? Terterang, terjelas. Terapa lagi? Terbuka. Terbuka. Inkishaf, terbuka. Macam mana zat dia sendiri? Sama nyata zat Allah tu macam mana? Sifat sama Allah nyata akan sifat-sifat ma'ani tu sendiri. Hatta sifat sama Allah tu nyata sama dia sendiri. Nyata, sama dia sendiri dia nyata. Macam mana tu nyata. Macam tu. Okey, itu yang qadim. Yang ada yang qadim dan yang ada yang baharu macam kita. Kita ni baharu kan? Baharu. Jadi kita yang baharu ni Allah Ta'ala nyata atas jalan sifat sama.
nyata atas jalan sifat sama dia. Kita ni macam mana, bagaimana, nyata. Nyata bagi Allah Ta'ala tu. Dan yang baharu ni, nyata ada yang baharu ni, sebelum dia ada pun, sedangkan dah ada dalam iradat Allah, dah ada dah. Itu pun sama nyata juga walaupun belum zuhir lagi. Belum zuhir lagi. Yang tu pun nyata dah. Bagi sifat sama tu nyata dah. Okey. Okey, jelas tak? Ada yang kurang faham? Tak ada. Okey, tengok dia kata sama ada perkara yang ada itu qadim seperti zatnya. Tengok. Tadi kan dia kata yakni nyata baginya, bagi Allah Ta'ala tu akan sekalian perkara yang ada. Sama ada yang ada tu qadim. Qadim tu azali lah. Sebagai contoh tadi, zatnya seperti zatnya zat Allah, dan sekalian sifat-sifatnya yang ma'ani. Sebab sifat ma'ani tu wujudi. Ada kudrat ada pada zat, iradat ada pada zat, seterusnya sampai kalam lah. Sampai sifat kalam. Jadi sifat sama Allah ni nyata kudrat Allah, nyata iradat Allah, nyata ilmu Allah, nyata hayat Allah, nyata sama Allah, nyata basar Allah, dan nyata kalam Allah, sifat kalam Allah. Sifat sama tu nyata. Okey, itu yang baharu tu, itu yang qadim tu. Okey. Atau perkara yang ada tu, yang ada itu baharu. Mana contoh baharu tu? Seperti sekalian alam ini. Bila sebut alam, apa definisi alam tu? Alam tu makna dia ialah kullu ma siwallah. Tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah, maka itulah namanya alam. Ataupun boleh juga kita kata alam tu maujudun ba'dal adam. Ada sebelum daripadanya tiada. Macam kita ni, kita sebelum kita ada, kita tak ada. Baru kita ni alam tak? Alam. Alam lah tu. Jadi berkata alam ni semualah. Malaikat tu alam, jin tu alam, syaitan iblis tu alam, manusia tu alam, tumbuh-tumbuhan tu alam, haiwan tu alam. Pendek katanya lain daripada Allah, semua tu alam. Jadi bila kata alam tu baru, bila kata kullu alam tu baru, hadisun baru. Tiap-tiap yang ada sebelum mereka tak ada tu baharu, ataupun tiap-tiap yang perkara yang daripada Allah tu baharu. Alam tu baharu. Okey. Bila kita baharu, maka sama pun nyata asalkan alam tu ada. Kalau yang tak ada, tak ada lah. Sebab tu kan, macam mana macam mana nak kata, nak bagi beza ni. Dia ada beberapa perkataan tau dalam dalam ilmu usuluddin ni. Ada beberapa kalimah yang nampak pada satu sudut makna sama, tapi pada satu sudut lain. Contoh bila kita sebut makhluk, okey, bila kita sebut makhluk, kita kena faham gini. Bila kata makhluk, maka tiap-tiap yang dijadikan. Bila sesuatu yang dijadikan, dia adalah. Adalah dia. Sebab itulah kita kata makhluk tu, daripada perkataan khalaqa lah. Jadi makhluk tu yang kena jadi. Yang kena jadi. Fahuwa makhlukun. Mana benda yang kena jadi. Macam kita ni kena buat, kena jadi. Kita pun ada. Maka sebab tu ulama kata tiap-tiap makhluk tu ada. Tiap-tiap makhluk tu ada. Tiap-tiap makhluk tu ada. Baik. Tapi
bila kita sebut apa? Bila kita sebut apa perkataan satu ni? Makhluk dengan apa satu lagi ni? Mungkin. Apa beza makhluk dengan mungkin? Bukan mungkin cakap Melayu tu. Bukan kata kau pergi tak kenduri rumah Pak Mat tu? Mungkin pi, mungkin tak. Itu mungkin mana barangkali. Ini bukan, ini benda mungkin. Mungkinun. Mungkin dengan makhluk ni apa beza? Kalau makhluk, kita kata benda yang telah ada. Sebab tu bila sebut makhluk, khusus benda yang telah ada. Tapi bila kita sebut mungkin, tak semestinya mungkin tu makhluk. Sebab tu ulama kata tiap-tiap makhluk tu mungkin, tetapi tidak tiap-tiap mungkin tu makhluk. Tu kalau sekali-sekali dengar kurang faham tu. Saya ulang balik. Ni balik ni kena makan Panadol lah jawabnya. Pening lah jawabnya ni. Bila sebut makhluk, mesti dia mungkin. Sebab mungkin tu makna dia yang kata alam tadilah. Maujudun ba'dal adam kullu ma siwa Allah. Jadi bila kata makhluk, mungkin pada sudut sama. Sebab apa? Sebab tiap-tiap makhluk dia mungkin. Mungkin sebab apa? Sebab ada dia sebelum daripadanya tiada. Ataupun tiap-tiap barang perkara yang selain daripada Allah. Itu makhluk, itu mungkin. Tapi bila pandang pada satu sudut lain pula, tidak semestinya mungkin tu makhluk. Ada tak mungkin yang bukan makhluk? Ada. Dia mungkin tapi bukan makhluk. Allah tak buat. Seperti apa? Seperti contohnya iman Fir'aun. Asalnya Fir'aun tu mungkin tak beriman? Mungkin. Mungkin tak anak kufur? Mungkin. Sebelum iradat menentukan Fir'aun tu kufur, mungkin dia kufur, mungkin dia beriman. Tapi bila Allah dah tentukan dia kufur, maka iman tetap mungkin lagi tak? Macam mana? Kalau yang baru-baru datang ni, pening gila lah jawabnya. Dua-dua tu mungkin. Allah sebelum Allah menentukan Fir'aun tu kufur kan, mungkin tak dia beriman? Mungkin. Mungkin tak dia kufur? Mungkin. Dua-dua tu kategorinya mungkin. Tapi bila Tuhan dah pilih salah satu daripada dua perkara tadi, contohnya Fir'aun tu Allah tentukan sejak azali dia kufur. Okey. Makna tadi beriman pada Fir'aun tadi tetap tak namanya mungkin. Tetaplah. Tetap nama barang mungkin, benda mungkin. Tapi Allah buat tak? Tak. Makhluk tak? Tak. Pasal apa? Sebab kalau makhluk mestilah ada. Tapi ada tak pada Fir'aun tu iman? Tak ada. Jadi tetap ada mungkin? Tetap dia mungkin. Sebab itulah bila sebab mungkin, ada mungkin yang bukan makhluk. Dan selama-lamanya tidak dijadikan. Sebab apa? Sebab tidak ada di dalam iradat. Tak ada dalam iradat. Macam tu. Okey. Jadi kan sekarang ni, bila kata takluk pada benda yang baharu, asalkan benda baharu tu ada, alam tu ada, maka sama Allah Ta'ala tu mendengar. Dengar mana? Nyata. Nyata. Asalkan benda tu ada. Okey, baik. 5 minit lagi. Tengok ya. Okey, sekarang kan kita nak memahamkan benda tu ada macam mana? Saya bagi kaedah. Kaedah ni jangan lupa. Orang kata kalau dalam matematik tu orang panggil apa? Formula.
Sebab dalam Malaysia ni pakar formula ada. Tapi dah berhenti dia menteri lah. Kan? Tak apalah, ikut dia tu kan. Macam ni Okey. Ustaz, ada soalan. Cik Malik soalnya. Ustaz, apakah perbezaan antara istilah alam dan makhluk? Tadilah, adakah alam tu sama dengan mungkin? Okey. Bila sebut alam, kalau dia dah ada, namanya makhluk. Tapi kalau alam tu belum ada, namanya mungkin. Mungkin tak? Mungkin. Tapi tiap-tiap mungkin tu tak semestinya dia alam, tak semestinya dia makhluk. Macam tu. Tak semestinya dia makhluk. Jadi bila sebut alam, kullu ma siwa Allah. Sebab tu bila sebut alam ni kan, bila sebut alam, dia melengkapi semua. Melengkapi apa? Tiap-tiap barang yang selain pada Allah, maka dia alam. Ataupun mawjudun ba'da adam, maka dia alam. Ada sebelum dia ada tu dia tak ada. Itu alam. Dan bila kata alam juga termasuk juga yang kita sebut ma yasih fil akli wujudu wa adamuhu. Benda yang terima pada akal adanya dan tiadanya. Okey. Tapi bila sebut makhluk khusus. Apa makna khusus? Yang telah ada je, yang wujudi je, yang Tuhan buat je, namanya makhluk. Ada pun yang Tuhan tak buat, tak nama makhluk. Macam iman pada Fir'aun, itu bukan makhluk. Kufur pada Sayyidina Abu Bakar, itu bukan makhluk. Okey. Jadi berkata alam tu sama dengan mungkin tak? Ya, sama dengan mungkin pada satu sudut sama. Tapi pada satu sudut tak sama. Apa dia? Bila sebab mungkin, ada mungkin yang boleh jadi, ada mungkin yang takkan jadi. Tapi berkata alam tu, benda yang dah ada ni, benda yang dah wujud ni. Lain. Okey. Kaedah kita, nak tahu benda tu ada tak ada tu, sebagai kaedah ni, cuba nak bagi faham je. Okey, apa dia? Tiap-tiap perkara yang kita boleh capai dengan 5 panca indera, maka benda tu adalah. Tiap-tiap perkara yang kita boleh capai, yang kita boleh dapati dia dengan 5 panca indera, maka benda tu ada. Contoh, tiap-tiap yang mata boleh nampak, mata kapal indera kan, maka yang kita nampak tu ada tak? Ada lah. Tak kira sama daripada warna ke, zat ke, jisim ke, jirim ke, asalkan benda tu wujud depan mata kita, maka benda tu adalah. Warna-warna, putih, hijau, kuning, biru, merah, ada lah tu. Itu mana ada tu? Okey, sama. Itu satu. Tiap-tiap bunyi-bunyian yang sampai ke telinga kita. Jadi bunyi-bunyian tu ada tak? Ada. Sebab tu dia sampai ke telinga kita. Dan tiap-tiap yang kita boleh dapati dengan hidung kita, dia bau kita, panca indera bau kita tu, panca indera hidung kita tu, maka yang kita cium bau-bauan tu ada tak? Ada lah. Sebab tu lah bau-bauan tu jenis ada. Baik. Dan tiap-tiap yang kita boleh sentuh dengan penyentuh kita. Apa dia? Kulit kita ni sentuh, panas, sejuk. Jadi panas sejuk ada tak? Ada lah. Dan tiap-tiap yang kita boleh rasa dengan lidah kita. Dengan lidah kita apa dia? Panca indera lidah kita tu. Masin, masam, manis, pahit. Semua tu benda ada. Jadi maknanya, bila sebut yang tu, maka tiap-tiap benda yang ada tu nyata bagi Allah Ta'ala. Nyata bagi Allah Ta'ala. Nyata bagi dia. Sebab tu kalau benda tu berbunyi, ada tak bunyi tu? Ada. Nyata bagi Allah Ta'ala. Bagaimana, macam mana bunyi-bunyian tadi, suara-suara tadi tu. Ada. Sama bau-bauan. Nyata tak bagi Allah bau tu? Nyata. Dengan sifat apa? Dengan sifat sama dia. Nyatalah bagi Allah. Okey. Okey, kemudian tu kaedah tu. Kaedah. Kaedah nak tahu benda tu ada je. Maka yang kita boleh capai dengan 5 panca indera. Maka mana benda tu ada. Sebab itulah licin, kesat, kita boleh rasa tak? Boleh. Jadi licin ke, kesat ke,
Itu semua kata benda tu wujudi, benda ada. Jadi tiap-tiap benda yang ada, Allah Ta'ala nyatalah dengan sifat sama. Wallahu alam. Maka sekiranya perkara yang ada tu qadim, maka Allah Ta'ala mendengar yakni nyata baginya pada qadim dan azali. Wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan? Boleh faham semua? Tak faham semua pun tak apa. Tapi boleh faham tak? Yang penting-penting tu boleh faham. Kalau nak testkan faham tak faham balik kan, cuba baca sendiri. Lepas tu cuba hurai sendiri. Tengok nak cermin. Qala musannifun, ngajar dalam cermin. Tengok kita ngajar sendiri. Saya masa pondok dulu, saya balik-balik mengaji baba tu, saya baca balik ikut macam mana baba mengajar tadi tu, saya ikut balik. Ikut balik perang sorang-sorang dalam pondok, sorang pang baca sendiri. Kadang-kadang terlekat tau. Tak faham ni. Dapat satu poin dah, tak faham kat garis tu. Pergi tanya. Macam itulah. Itu namanya orang ngaji. Kalau balik ni simpan dalam kitab dalam beg, dua minggu lagi baru ambil balik. Yang itu tak tahulah nak kata apa, kategori apa, tak tahulah tu. Wallahu alam lah. Okey, wallahu alam. Kita bercakap tu dulu. Tak ada soalan, tak ada apa-apa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kepahaman pada kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimah ihsan, ya da'imah ni'am, ya kasirah jud, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jamisana, ya aliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manna fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka وأنت لم تزل لك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسر سعلك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأقام يخاف منك وأقام لا يخاف منك الله بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك طيلتنا وكنفنا بك نفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا ننقض ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.